Hello, Kak Yi Chen. Buat apa datang ni? Sekarang semua orang dah tahu perangai sebenar awak. Tak malu ke nak datang lagi? Fitnah pasal Kak Yi Chen tersebar di internet. Kita kenalah jelaskan perkara sebenar. Nak jelaskan apa lagi? Saksi ada, bukti pun dah ada. Jadi, pagi tadi syarikat dah tamatkan khidmat dia. Mana Sui Chen? Dia dah pergi dah. Naik Presiden, betul ke apa yang tersebar di internet? Apa hubungan Encik dengan designer Sui Chen tu? Encik Lin, dakwaan di internet yang kata Encik menekan peniaga kecil. Apa komen Encik ya? Tersebar gambar Encik bermesra dengan dia. Betul. Desain semuanya dia ciplak. Patutlah godel lelaki, dia bukannya ada bakat sendiri. Pakcik sendiri pun dia sanggup mananya. Memang tak berhati perut langsung. Kenapa awak tak jawab telefon? Sekarang saya dah tak kerja dengan syarikat lagi. Jadi maknanya kita dah tak ada apa-apa hubungan. Syarikat ada masalah. Jadi sekarang awak nak larikan diri. Awak tak percayakan saya ke? Kalau saya dah tak ada di syarikat, sebarang krisis boleh selesai kan? Habis saya? Pernah awak fikirkan perasaan saya? Bukankah saya pernah cakap, kita bukan dari latar belakang yang sama. Lagipun sekarang kontrak dah tamat. Tak perlu ada apa-apa hubungan lagi.